mungkin betul bagi kau, tapi kena ingat kalau kau ada qualification dengan education yang lebih tinggi, tangga gaji kau pun lebih tinggi. Simple. Faham? Itu saja. Okay, sebelum aku datang podcast ni kan, sebelum kita buat ni, ada member aku tanya sebab dia kenal kau. Okay. Dia kenal secara media sosial lah. Okay. So dia pernah tengok kau punya past, macam mana kau lansai ke hutan kan. Dia tak nak tahu macam mana kau lansai ke hutan, cumanya ada satu soalan yang dia tanya. Okay. Macam mana kau boleh manage masa kau untuk buat pelbagai job dalam satu masa? Okay, ini benda ni aku kena cerita kat semua orang lah. Sebab aku mengamalkan satu konsep. Sebenarnya ramai orang tak perasan kan, engkau ada satu benda yang sama dengan orang billionaire, millionaire, orang paling kaya dalam dunia, orang paling miskin dalam dunia pun ada benda yang sama. Cuma dia mungkin tak perasan. Semua ada 24 jam yang sama. Betul. Tak lebih tak kurang. Betul. 24 jam. Okay. Kalau kau habiskan 24 jam kau, sebenarnya dalam 24 jam kau ni kan, kalau kau habiskan untuk tengok pada masalah, kau akan dapat masalah je. Betul.